malah nak binatang koko. Hebatnya, ni maliangnya piti den. Tak pernah den ajajakan maliang keluarga ko doh. Di nak cilako. Samo kadunya tabi kamdu yang pajak koko. Hei ulek ciboda. Hebat ang yo makan bakso si ko maliang pulo piti den. Kalau nak kemariang gini. Kemariang. Lah, jangan Hebat, kebong Ang Yo. dia teh. Hanya kecampian kang sawahnya ke campur puluang le. Nyang. Kamariang. Mak Den. Kamariang gini jua. Mak Den. Nak binatang angko mah. Kamari. Mengatik berang itu. Pianggang sawahnya kecil-kecil mga perang jua anak tahu bahasa hati seorang orang kayak paham kok. Ikut campur puluang le kayak Bali nang gerobak angko beko. Ompi itu Tidak berang copek objek. gaik dia teh. Biarlah nak gaya nak copek gaya dia lah gaya jua pak adang. Lola dia teh. Lola nyang. Lola kan ambil kolek. Ah, kabang. Tan ayah cerita lah. Tu baru pula dia. Kolong tu tak kuih deh. Lolang. Kau nak duduk? Dah mengasih kau dah. Nak kena usir dan dia emak ni malam. Itu dah. Minta maaf lah dah kamu. Dosa dia dah. Jawab kawan dah. Jadi kamu emak bapak dan emang. Nah iya dah. Tu berangnya kadang Den menjamin dah. Dah. Itu sebenarnya. Serius dah. Den menjamin kau dah. Ah, mah. Nih, lihat kamu ya emak ngecik dan Kali tak naik lah dah. Awak jamin dah. Dah. Gua lah mak dah. Ma, Kita ini soal estate dah. Nak nunggu. Piye? Ah. ma, oh ma, Mangalos kucing mau tu mami imbong. ma, Mari ko. oh ma. Mama le, ha? Lain klaning ngek jo jalan rumah kalian kamari, ha? Tak, Ha? Indah? Lain, ma. Lai indah. Kalian tahu enggak? Kalian lah anak kurang ajar yang tak bisa menyenangkan hati Den. Nak bulu keboji kira madu kok. Mana kena kamari mengangkan jual? Manga. Ha?